Secara keseluruhannya, peningkatan dalam prestasi ini adalah dipacu oleh pertamanya prestasi kerajaan ataupun government efficiency. Kita dalam kedudukan 25 dengan skor 60.4. Ini adalah maknanya 8 anak tangga lebih baik daripada tahun 2024. Kemudian dari segi business efficiency, kita di tangga 32, 8 tangga lebih baik daripada tahun lepas. Tapi maknanya keseluruhannya kita punya pencapaian yang tinggi ialah dalam bidang ekonomi. Prestasi ekonomi, kita duduk di tangga yang keempat di dunia dengan skor 74.1. Secara keseluruhan, mengapa kita mendapat skor yang baik dalam ekonomi ialah pertama kerana harga, dalam kawalan harga kita menduduki tempat yang pertama sejak beberapa tahun yang lalu lah, kerana kita berjaya mengawal harga dan kedudukan tahap harga dan inflasi di Malaysia adalah sangat baik. Bolehlah kita katakan bahawa Malaysia telah menunjukkan tanda-tanda kejayaan. Sebenarnya ekonomi Malaysia memang sudah dinobatkan sebagai ekonomi terbaik dunia tahun 22 dulu, dan kita terus menunjukkan ekonomi yang baik. Cuma kita perlu mengatasi beberapa cabaran inilah, seperti cabaran meningkatkan produktiviti pekerja supaya kita dapat naikkan gaji. Kita perlu mengadoptasi teknologi baru, artificial intelligence dan sebagainya untuk memastikan setiap isi rumah, setiap pekerja mempunyai kewibawaan dalam bekerja. Kita perlu masih terus menggalakkan pelaburan dalam research dan development, kerana kita nak menjadi sebuah negara reka cipta dan inovasi, dan kita perlu memodernkan beberapa peraturan dalam perniagaan dan meningkatkan produktiviti, dan kita perlu memperbaiki supply chain ataupun rantaian pemasaran dan pembekalan untuk membolehkan Malaysia menjadi lebih cekap sebagai sebuah industri.